Salam sejahtera, welcome back to Arif Bahrain Proxima Motor Seremban. So hari ni saya ada dekat Jepun. Saya nak tunjukkan dekat korang cara-cara untuk pilih kereta tu cantik, tip top, sama ada kereta tu pernah accident ataupun tak pernah accident. So nak beli kereta, make sure datang dekat Proxima Motor Seremban. Saya akan sharekan tip-tip untuk beli kereta dan apa yang korang perlu dapatkan daripada salesman yang bila kita berurusan nanti. Stay tune. Ni ada FL5. So kita tengok, ni nampak FL5. Ini super new. So kalau macam ni R, hati-hati sebab kereta tu nampak ni, saya kata R ada XXXX. So bermakna kereta tu pernah accident, bukan pernah accident, memang accident condition. So yang ni condition dia repair semula. Report ni sangat penting kalau customer nak beli kereta. Nampak R, kalau R memang kita takkan bawa masuk. Mana FF5 tadi? FF5 dah next. So hati-hati kalau pilih kereta. Honda Stepwagon. So grade 4.5B, mileage 59,000. Nombor chassis tu tak ada apa-apa remark dekat sini, bermakna kereta tu free accident. Ada juga kereta yang kita beli tapi tak ada report. Itu bermakna kita beli direct owner dekat Jepun. Kita akan pergi dekat mana-mana tempat yang owner duduk, kita akan pilih, puas hati, kita akan bawa balik ke Malaysia. So that's why kereta tu takkan ada keluar report. Adakah semua disebabkan kawan-kawan dia bagi tahu kau kena minta report dekat salesman tersebut. Kalau ada report kita akan bagi report. Kalau tak ada report bermakna kereta tu memang kita tak beli dekat Ocean macam tempat yang saya datang sekarang.